dengan pemakanan, lifestyle, kan? So, jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan untuk topik bersama dengan saya hari ni, insyaAllah kita akan bawakan topik berkenaan dengan ubah makanan dari not real food to real food. Okay, so jadi untuk anda yang nak tahu lebih lanjut untuk topik kita hari ni, kan kita tak naklah kita belajar sendiri, kita tak nak belajar sorang-sorang, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? So, jadi saya nak minta tolong anda untuk kita share-share dulu live kita hari ni. Okay, bagi kat kawan, bagi kat family, bagi kat husband, bagi kat wife. Okay, sambil-sambil tu boleh bantu saya untuk tap-tap screen, like, comment and share. Okay, live kita pada hari ni. Okay, sebab topik hari ni adalah topik yang pada saya memudahkan tuan-tuan dan perempuan. Sebab saya akan terus bagi contoh, apa contoh makanan yang daripada tak real food, macam mana nak ubah dia terus kepada makanan yang real food. So, jadi benda ni anda boleh apply, boleh implement dalam rutin pemakanan anda hari-hari. Okay? Dan benda ni tak susah. Simple je. Anda tahu basic yang saya akan ajar lagi? Anda dah simple dah untuk berkenaan dengan pemakanan tuan-tuan dan perempuan. Alright. So, jom kita tengok dulu siapa yang ada dekat dalam live kita. Kita ada Encik Hafidah. So, saya akan tengok daripada saya punya phone kat sini tau. Okay, tuan-tuan dan perempuan jangan pelik lah kenapa saya pandang bawah. Okay, so jadi kita ada Cik Hafidah, kita ada Cik Muhammad, kita ada Cik Ali. Okay, kita ada Encik Hasbun. Alright. Okay, so jadi untuk ramai-ramai, Assalamualaikum. Tuan-tuan dan perempuan yang ramai-ramai dalam live ni, bantu kita share-share dulu live kita hari ni, okay? Bantu share, bagi dekat kita punya family. Rock sikit lah suara kita hari ni, okay? So, let's go. Tanpa kita buang masa. Cuma saya nak minta anda berinteraksi sikit lah. Kalau macam anda apa-apa soalan, bolehlah jujur tinggalkan soalan awak. Okay. Apa yang dimaksudkan ubah makanan? Ubah maksudnya kita kena tukar. Okay. Kita kena tukar, bukan berhenti. Faham tak? Okay, contoh saya cakap kat tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan tak boleh makan burger. Habis tu tuan-tuan dan perempuan memang tak boleh makan burger ke? Okay lah, saya nak tanya kat tuan-tuan dan perempuan. Bila saya cakap tuan-tuan dan perempuan tak boleh, boleh langsung ambil burger, makan burger. Apa yang anda fikir? Kita pula jenis yang selalu makan burger kan? Mestilah anda akan marah. Mestilah anda akan merentan. Mestilah anda akan tak puas hati. Dahlah favourite tu burger kan? Burger pula burger ayam double apa? Double patty ada cheese pula kat tengah tu. Okay. Tapi sebenarnya, dalam konsep pemakanan ni, kita bukanlah kena berhenti. Okay? Dalam konsep ni, kita kena ubah. Kita kena tukar. Ataupun kita kena switch. Contoh, kita kena tengok ingredient. Kita ni nak jadi pengguna, kita kena bijak. Kita nak pilih pemakanan kita pun kita kena bijak tuan-tuan dan perempuan. Contoh kat sini, kita cerita pasal burger. Okay, tuan-tuan dan perempuan nampak saya punya tulisan? Okay, nampak kan? Alright. So, kita cerita pasal burger. Burger yang mana dekat dalam burger tu dia ada patty, dia ada roti, right? Dia ada roti, dia ada daging. Contoh ni. Daging. Ni daging. Lepas tu ada salad. Lepas tu ada bawang. Kalau anda letak cheese, boleh letak cheese. Lepas tu ada orang dia suka letak double patty. Lepas tu dia letak patty balik. Kan? Dia letak roti balik. Atas bawah ada roti. So, jadi ini sebenarnya kalau anda tengok, dia boleh jadi not real food, dia boleh jadi real food. Okay? Dia boleh jadi not real food and boleh jadi real food. Okay, cara dia macam mana? Okay, kalau not real food punya kategori, kan? Kalau dalam kategori not real food, anda kena tahu. Dia ada roti, betul tak? Atau patty. Roti lah kan? Atau bun. Okay. And then dia ada daging. Daging proses. Ini dah kira not real food tuan-tuan dan perempuan. Daging proses dah tak kira real food, okay? Walaupun dia sumber dia sama. Walaupun sumber dia sama daripada daging. Tak kisahlah daging lembu ke, daging ayam ke, daging kambing ke kan. Tapi bila dah diproses, kan dia dah jadi bahan yang not real food. Dia dah jadi makanan yang bukan makanan semula jadi. Okay? So, jadi untuk makanan real food macam daging ni, daging proses, ayam ke, daging ke, lembu ke, itu bukan lagi makanan real food. Alright? Lagi apa lagi ada dalam awak punya burger? Okay. Kita ada salad. Alright, salad. Salad tak jadi masalah lah. Salad, bawang, tak jadi masalah. Lepas tu, apa lagi yang awak akan letak? Mestilah letak seasonal. Iaitu awak akan letak sos. Sos ni ada sos cili,
ada black pepper. See? Dan biasanya untuk sos cili ni, kan? Hai, bos dah masuk. Bos dah masuk. Alamak, takut bos dah masuk. Okay. Alright. So, jadi untuk siapa-siapa yang baru masuk dalam live kita ni, boleh bantu share-share dulu, okay? Boleh bantu share-share dulu live kita hari ni. Bagi ramai-ramai lagi yang join. Okay. So, kita ada sos cili, kita ada sos black pepper. Apa lagi yang ada dekat dalam awak punya daging? Kan? Roti, daging. Yang ni lah biasa. Cheese. Ini biasalah. Barang-barang biasa yang memang ada dalam awak punya burger. Betul? Okay. So, sekarang macam mana kita nak adjust? Kalau kita tengok mana je yang real food. Yang real food cumalah salad dan bawang. Tu je yang real food. Yang lain tak jadi real food, tuan-tuan dan perempuan. Okay. So, sekarang ni, apa yang dah tahu? Sekarang awak dah analyse. Awak dah analyse, awak dah kenal pasti apakah bahan-bahan yang digunakan untuk buat burger. Okay, sekarang awak dah tahu. Sekarang ni tugas kita adalah kita kena bijak dalam menukar. Okay, kita kena bijak dalam menukar ataupun buat adjustment. Macam mana kita nak buat adjustment? Kan, sebenarnya ada banyak cara yang kita boleh buat adjustment. Selain daripada anda terus tutup, terus ambil burger. Ada cara dia. Bukan bermaksud anda tak boleh ambil apa-apa manis. Bukan bermaksud anda tak boleh ambil burger. Bukan bermaksud anda tak boleh makan peti daging. Bukan bermaksud anda tak boleh makan makanan yang sedap. Sebenarnya anda boleh je makan makanan yang sedap tapi dengan cara yang betul. Kita kena pandai adjust. Okay. So, jadi sekarang saya nak ajar tuan-tuan dan perempuan terus. Kita tak ada panjang-panjang lengah. Kita tak ada panjang-panjang nak ni. So, sekarang ni saya nak terus masuk kepada kita punya apa yang kita boleh ubah. Kita punya roti, kita punya daging, kita punya bawang ni kepada cara makanan yang real food. Dan kemungkinan ini boleh jadi sedikit sebanyak resepi. Siapa nak? Siapa nak cuba komen nak? Siapa nak saya nak mulakan? Siapa dah ready untuk saya mulakan? Macam mana nak tukarkan roti dengan roti yang betul? Macam mana nak tukar daging kepada daging yang real food? Macam mana nak tukar salad ataupun salad bawang ni okeylah, proceed lah kan? Macam mana nak adjust cili dan juga black pepper? Siapa nak boleh komen ready tuan-tuan dan perempuan dekat ruangan komen? Kalau tak ready saya tak mula tuan-tuan dan perempuan. Komen ready dulu. Alright. Okay, dah ready? Okay, let's go. So, sekarang kita tengok macam mana kita nak convertkan dia kepada makanan yang real food. So, simple je. Jom kita ambil roti dulu. Okay? Kita ambil roti dulu. Nampak kan papan kita ni? Okay? So, roti Okay, kalau kita tengok roti yang kita biasa pakai ataupun kita selalu nampak bila orang pakai untuk buat roti burger, biasa dia orang guna roti yang bulat tu kan? Okay? Dia orang guna roti yang bulat tu. Dan awak kena tahu roti ni dia tinggi glycemic index. Jom. Saya akan bagi divide kat sini. Ni divide untuk macam awak faham Okay. Roti biasa dia tinggi dengan dia ada gluten. Okay. Roti biasa dia ada gluten. Roti biasa dia juga tinggi dengan GI. Glycemic index. Nampak? Okay. And then, benda ni akan convert kepada carb to sugar. Nampak? Okay. Sebab tu, untuk orang yang makan roti, Cik Izzati, okey lah. Okay. Sebab tu, orang yang pakai roti ni, tuan-tuan dan perempuan, dia kalau macam anda ada masalah dengan usus kan, awak ada sembelit lah, gula tinggi lah, carb akan jadi problem lah. Itu daripada side awak. Kan? So, jadi awak kena take note. Roti ada gluten. Tinggi GI, glycemic index. Dia boleh bertukar daripada karbohidrat kepada gula. Sebab tu, ramai orang bila makan, bila nak pantang ni kan, bila nak makan pantang ni, dia stop makan nasi, stop makan roti. Every day. Kan kalau awak ambil yang whole meal tu lain cerita. Tapi ni roti putih, terutamanya roti putih. Biasanya orang akan gunakan roti putih ataupun roti bulat tu untuk dijadikan sebagai dia punya roti burger. Okay. So, sekarang kita nak ubah kita punya roti ni kepada roti yang lebih better. Sebab gluten ni dia datang daripada mana? Kita kena analyse. Roti ni gluten datang daripada mana? Kan. So, jadi sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, macam mana ni? Boleh stopkan sekejap. Okay. So, jadi kat sini tuan-tuan dan perempuan, jom kita tengok.
Kalau kita tengok roti, roti ni datang daripada gluten. Gandum. Daripada gandum lah terutamanya. So, jadi daripada gandum ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat adjustment. So, sebab gandum dia ada gluten. So, jadi untuk dapatkan roti yang bagus, roti yang real food, kita kena ganti roti yang tak ada gluten. Apakah contoh roti ataupun tepung-tepung tanpa gluten? Iaitu tepung almond. So, jadi kita kena buat roti yang bertukar kepada tepung almond. Ni. Tepung almond. Alright. Roti awak boleh tukarkan roti awak kepada tepung almond. Okey, faham? Bila kita tukarkan roti kepada tepung almond, dekat situlah awak akan buat resepi. So, jadi macam mana nak tukarkan roti awak? Yang pertama, 1/2 cup tepung almond. Okey. Yang kedua, ini saya ajar untuk based on 1 biji roti, okey? Alright, 1/2 cup tepung almond. And then awak gunakan 1 biji telur. 3, awak kena gunakan okey. Ni 2 biji telur, awak kena pakai lagi apa? Siram khas. Siram khas dalam 1 sudu. Okey. Okey, ini dia. Alright. 2 cup tepung almond, 2 biji telur, 1 sudu siram khas. Okey. So, paling-paling kena ada baking powder lah. Baking powder. Yang kelima adalah awak kena letak garam Himalaya. Kalau nak manis sikit, letaklah pemanis. Tapi tak perlu pun tak apa. Okey? So, ini adalah untuk daripada set tuan-tuan dan puan-puan ya. Tepung awak kena buat sendiri. Untuk jadikan tepung awak adalah, roti awak adalah roti yang low glycemic index. Sebab kita kena tahu, apa objektif kena tukar kita punya roti ni. Kalau awak pakai roti sekarang yang dah ada kat kedai, roti yang kita tinggal potong 2, okey? Kalau awak pakai roti yang itu, awak tak nampak objektif dia. Objektif untuk roti ni, awak kena tukarkan roti yang tanpa gluten. Ni satu. So, jadi gluten ni ada. Ni tepung almond. Tak ada gluten. Dah betul dah? Okey. Yang kedua, glycemic index yang rendah. So, tepung almond dia tak ada glycemic index yang tinggi. So, jadi sesuai untuk awak pakai. And telur. Biasa roti-roti ni juga, dia ada letak gula. Dalam resepi kita ni tak ada gula awak. Jadi selamat untuk awak pakai. Faham? Okey. So, itu adalah benda yang awak kena take note lah. Okay, and tak ada roti, tak ada gula. So, jadi roti ni akan jadi roti yang low glycemic index. Roti yang very low glycemic index. Lepas ni awak campur mix. Awak masuk saja dekat dalam microwave. Ada lagi satu bahan yang awak kena letak adalah ukur. Kan? Satu lagi bahan yang awak kena letak adalah minyak ukur. Kenapa? Biasa dalam pembuatan roti, biasanya dalam pembuatan roti, dia akan gunakan minyak. Okey. Dan awak kena tahu, kebanyakan minyak yang ada dalam makanan ataupun masakan adalah minyak yang tinggi dengan aldehyde. Yang mana dia punya interaksi dengan haba tu very high, yang boleh merosakkan nutrisi masakan awak. Ataupun boleh merosakkan nutrisi hidangan awak. So, benda tu akan menjejaskan awak punya makanan. Contoh, even awak makan sayur kangkung kan? Ataupun awak makan sawi. Tapi awak guna minyak yang berulang. Ataupun awak guna minyak masak yang tinggi dengan omega 6. So, benda tu akan menyebabkan awak punya, apa ni orang kata, sawi tu tadi akan kekurangan nutrisi sebab dia dah layu. Dia punya makanan-makanan kita dah teroksidize. So, makanan kita makan nampak macam sihat, nampak macam sayur. Tapi sebenarnya benda tu dah rosak nutrisi dia. Disebabkan apa? Disebabkan oleh pemilihan minyak yang salah. Awak guna minyak yang berulang. Awak guna minyak yang tinggi dengan aldehyde, tinggi dengan omega 6. So, jadi benda tu memberi impak kepada pemakanan awak. Okey? So, sebab tu pentingnya untuk awak adjust menu awak macam ni. So, barulah awak jadi roti yang real food ataupun roti yang low glycemic index. Nampak? So, roti ni dia takkan efek kepada gula juga.
Sebab dia tak ada gula dan dia low glycemic index. Dia karbohidrat. Tepung ni dia karbohidrat. Tepung almond dia karbohidrat. Tapi dia dia tak ada gluten. Okay. Dan dia rendah dengan glycemic index. Okay, so jadi awak mixkan semua bahan-bahan ni, roti ni, and then awak tinggal microwavekan saja ataupun bakar, baking. Itu adalah cara untuk buat kita punya roti burger. Ni contoh tau. Okay, and then seterusnya, roti dah settle. Okay, roti dah settle. So, sekarang kita nak tengok kepada bahagian daging. Daging ni sebenarnya anda kena buat sendiri. Kalau awak dah tahu awak ada masalah dengan contoh, awak tahu awak ada masalah dengan komplikasi-komplikasi kan yang berlaku disebabkan oleh pemakanan awak sendiri, awak pergi makan makanan yang proses, yang dalam tu ada bahan pengawet, yang dalam tu ada bahan-bahan kimia, yang benda tu boleh lagi menurutkan lagi keadaan kita. So, jadi daging ni awak kena guna daging yang real food. Okay, kita kena guna daging yang real food. Contoh, nak guna daging ayam ke, nak guna daging ke, daging lembu ke kan. Just gunakan daging yang natural, bukan yang proses. Sebab dalam makanan yang proses, dia ada pengawet untuk bagi dia tahan lama. Okay? Bagi dia kekal elok lama. Sebab kita kan dalam industri pemakanan ni, kita ada makanan frozen. Kita ada makanan-makanan yang fast food. Makanan yang segera yang tinggal kita buat panaskan saja. Macam tu juga dengan konsep daging. Okay? So, jadi kalau macam daging ni kita makan yang proses, dia mestilah akan efek kepada awak punya pemakanan juga. Dia mesti akan efek kepada awak punya lifestyle juga. Dia akan efek juga kepada komplikasi. Okay, kalau awak ambil secara kerap-kerap lah. So, jadi daging ni awak kena buat apa? Okay, daging ni awak kena tukarkan kepada daging real food yang mana awak buat patty sendiri. Okay, awak ambil je daging yang biasa, ayam kan. Awak blend. Okay, daging biasa tu awak blend je. Blend macam tu. Bila sudah di blend awak, tuan-tuan dan perempuan, bila dah di blend, kita campurkan dengan telur. Blend tu sekali campur dengan telur. Blend. Awak letaklah rencah bawang ke, kan, daun bawang ke, kan. Awak letak black pepper, letak white pepper. Okay, blend elok-elok. Lepas tu awak kemek-kemek, bukan kemek-kemek kan, maksudnya kepal-kepalkan dia. Kepal dan juga bentukkan dia jadi macam bentuk patty. So, kita buat sendiri. So, jadi makanan kita tu tak ada lagi guna daging proses. Kita kepalkan buat sendiri dengan cara yang lebih betul. Okay, dah daging. Sekarang kita dah settle dekat roti. Kita dah settle dekat daging. Daging ni awak boleh guna daging apa? Ayam ke, daging lembu ke, kambing ke, ikut pada cita rasa masing-masing. Okay. Dan yang ketiga adalah salad. Salad dengan bawang ni awak boleh proceed gunakan dia. Okay. Salad dengan bawang ni boleh proceed guna macam biasa. Tapi yang selalu menjadi pertanyaan anda adalah sos. Cheese ni pun okey. Cheese boleh. Cheese cheddar boleh. Cheese tak jadi masalah. Sebab cheese di dalam kategori yang high good fat. Okay. Cheese dalam kategori high good fat yang mana dia adalah makanan yang boleh concentrated satu proses ketosis. Sebenarnya kita sangat memerlukan kita punya ketosis dan ketosis tu akan berlaku lebih maksimum bila kita guna makanan-makanan yang high good fat. Contoh macam cheese ni lah. Okay, contoh macam cheese ini. Okay, so cheese tak ada masalah. So, sekarang kita just tinggal fokus kepada ubah cili kita. Cili merah ataupun kita punya black pepper. Okay, yang ni saya nak padam tuan-tuan dan perempuan. Okay, yang ni saya nak padam. So, roti dah settle. Sekarang kita nak proceed kepada sos. Okay, yang sos ni macam mana pula? Okay, pernah ada orang tanya dengan saya, betul Cik Bagis, macam mana saya nak makan yang bersos-sos? Sebenarnya awak boleh buat sendiri je awak. Kan? Rajin tak rajin je. Okay, cuba awak describe rasa sos awak. Dia ada rasa apa? Manis, masin, masam, ataupun rasa apa? Kan? So, jadi kat sini saya akan bawakan sos untuk sos tomato. Okay, nanti awak just tinggal adjust je, okay? Contoh sos tomato, awak kena ada tomato real food lah. Kan, awak gantikan, lepas tu cili. Lepas tu awak buat sendiri, awak tambah dengan bawang putih. Okay. Bawang putih. Okay, bawang merah. Lepas tu awak letak apa? Cili, pemanis.
Okey, tomato, pemanis. Okey, sos tomato, ada tomato, cili, bawang putih, bawang merah, pemanis. Apa lagi yang biasa ada dekat dalam awak punya makanan? Dalam sos kita, kita ada letak apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Agak-agak kita letak apa? Pemekat, zentenggam. Zentenggam ni adalah untuk memekatkan. Tapi dia dalam kategori yang lulus untuk dalam makanan yang tanpa gluten. Okay? And then kita ada tomato, cili, bawang putih, bawang merah, pemanis. And then kita ada ukur juga. Minyak. Nampak? So, awak dah boleh buat macam biasa. Cuma, yang buat awak terlalu dia tak tahu buat tu, sebab awak malas. Itu je. Okay? Sebab malas je. Sebab kalau malas, kenapa wujudnya sos? Faham tak? Kenapa wujudnya sos dalam botol? Kenapa wujudnya black pepper dalam botol? Kenapa wujudnya roti yang boleh dijual? Sebab kita lebih kepada malas. Kalau kita rajin, kita tak adalah macam sekarang ni ada masalah itu, masalah ini, letih, lesu. Adalah pilih-pilih salah makan tu tak ada awak. Okay? So, jadi sekarang ni, untuk anda yang baru masuk dalam live, kan, awak boleh share-share dulu, okay? Alright. So, jadi kalau kita rajin, cuba kalau kita tengok zaman tok nenek moyang kita dulu kan, mana ada yang, kalau ada pun tak ramai, tak banyak. Kan? Macam sekarang ni umur 30 pun dah tak lazat. Umur 30 pun dah letih. Umur 30 pun dah ada kolesterol. Umur 30 pun dah macam-macam masalah dia dah dapat dah. Kan? So, jadi sekarang ni, awak kena pandai buat adjustment. Okay? Awak kena pandai buat adjustment. Kalau macam sekarang ni dah tahulah selalu letih lesu, awak ubahlah benda ni. Sebab yang menyebabkan selama ni awak letih lesu sebab makanan proses, makanan segera, ataupun makanan yang real food yang awak ambil. Yang benda tu boleh menjejaskan awak punya pola makan dan juga awak punya masalah komplikasi lah. Kan? So, jadi awak kena betulkan. So, jadi ini awak kena guna. Dan kenapa masih lagi saya cakap awak kena guna minyak ukur? Sebab minyak ukur ni dia adalah minyak yang rendah dengan aldehyde. Contoh ni. Okay, so jadi siapa yang nak dapatkan ukur, awak boleh try tengok dekat kita punya bag tau. Okay, siapa yang nak dapatkan ukur, awak boleh terus dapatkan kita punya, dekat kita punya bag, kita punya minyak ukur. So, basically, ukur ni tuan-tuan dan perempuan, kenapa dia saya masukkan dekat dalam kategori makanan yang real food? Bukan sebab nak menjual, tapi saya bagi tahu siap-siap. Okay, minyak ukur kita ni ada sertifikat daripada USDA. Alright. Minyak ukur kita ada sertifikat daripada USDA. Okay. Yang menandakan minyak ukur kita ni memang minyak yang betul-betul organik. Okay. Minyak yang betul-betul organik. Minyak yang tak ada guna RBD. Dan salah satu punca anda selalu dapat masalah dengan komplikasi adalah anda salah pilih buat minyak masak. Okay. Kenapa saya cakap macam ni? Kita tengok masakan-masakan yang kita masak secara rutin ataupun harian. Semua kita letak ukur, right? Semua kita buat minyak masak kan. Kita tumis guna minyak. Kita goreng guna minyak. Kita, apa orang kata? Semualah banyak kena guna minyak kan. Betul tak? Goreng, masak, tumis, semua kita letak minyak. Okey? Sebab apa? Sebab minyak ni adalah salah satu elemen penting dalam masakan. Okey? Minyak ni adalah elemen yang penting dalam masakan awak. Kalau tak ada minyak, awak tak boleh nak menggoreng. Kalau tak ada minyak masak, awak tak boleh nak tumis. Kan? Kalau tak ada minyak masak, masakan yang awak masakkan tu tak akan masak betul. Alright? That's why pentingnya minyak. Tapi, bila kita gunakan minyak yang salah, bila kita gunakan minyak yang salah, sebab sekarang ni kebanyakan minyak yang kita jumpa adalah minyak yang mempunyai RBD. Apa pula RBD? RBD tu adalah Refined Bleach and Deodorize. Refined Bleach and Deodorize. Tiga benda ni adalah bahan ataupun elemen yang mana dia boleh menyebabkan awak punya makanan tu jadi rosak. Makanan awak akan teroksidize. Dan boleh bertambahnya free radical. Sebab tu cakap, kalau awak salah pilih minyak pun, boleh menyebabkan makanan awak yang patutnya clean, dia jadi dah teroksidize. Okay, nutrisi ataupun nutrisi yang perlu ada dekat dalam makanan awak tu akan rosak atau burn ataupun terus layu ataupun terus tak boleh digunakan untuk kita. Kita rasa kita dah cukup dah makan sayur. Rupanya minyak yang kita pakai untuk goreng sayur tu lagi pula kita pakai minyak yang berulang. Benda tu lagilah memberi kesan kepada awak. Okay, so jadi untuk siapa yang nak dapat koko, awak boleh laju-laju tengok dekat kita punya beg kuning, okay.
Sebab minyak ukur ni memang wangi, tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Sebab satu lagi, minyak ukur ni adalah minyak yang diformula khas supaya tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan dia untuk memasak. Alright? Minyak yang diformula khas untuk tuan-tuan dan perempuan gunakan untuk buat masak tanpa menjejaskan nutrisi ataupun menambah free radical. Awak kena tahu bila awak makan makanan yang nutrisi dia dah terosak, free radical akan makin bertambah. Lagi-lagi untuk orang yang memang dah ada masalah dengan apa? Kolesterol lah, hypertension lah kan. Contohnya gula tak cantik lah. Lagi pula awak menambahkan kondisi awak dengan menambah free radical, benda tu akan memberi impak lagi. Memberi kesan lagi kepada awak punya kualiti pemakanan. Contoh macam ni lah, awak nak buat roti pun, awak nak apa orang kata nak masak ataupun goreng kita punya patty daging, awak mesti kena guna minyak. Betul tak? Tak mesti lagilah kena guna minyak. So, benda tu lagilah boleh menjejaskan lagi. Lagi-lagi dalam industri makanan ni, selagi boleh guna minyak yang murah, kita akan gunakan minyak yang murah. Dan kebanyakan minyak yang murah ni adalah dia minyak yang tinggi dengan omega 6. Dan benda tu boleh mendapatkan masalah kardiovaskular. Macam-macam lagi. Okey? Sebab tu kalau anda rasa anda nak pilih pemakanan yang bagus, pemakanan yang sihat, awak boleh gunakan minyak ukur. Okey? Alright, siapa nak ukur boleh terus tengok dekat beg kuning. Ni selingan sajalah. Okey? Sebab tu ramai yang macam kita, saya bagi resepi siap-siap ni kan. Sebab tu ramai daripada kalangan anda, jika anda menggunakan minyak ukur ni untuk memasak adalah best option. Okey? Tak kisah nak tumis ke apa ke. Macam ni nak buat sos kan. Macam ni nak buat sos. Boleh je guna tuan-tuan dan perempuan. Ini adalah ingredient yang awak boleh pakai untuk awak buat sos. Alright, menggunakan bahan semula. Jadi tanpa awak perlu gunakan sos yang ada yang lain. Faham tak? Okay. So jadi itu adalah dia punya benefit. Cuma untuk tomato ni awak kena lebih sikit lah. Untuk buat sos, kita kena ada tekstur yang pekat. Pernah ke korang beli sos dalam botol tu? Dia cair. Kan? Dia mesti at least ada kepekatan dia. So jadi untuk kepekatan ni kita akan guna tomato lebih sikit dan kita akan guna zenteng gum. Zenteng gum untuk memekatkan awak punya sos. Alright, jelas? So, jadi untuk siapa yang baru masuk dalam live, boleh komen-komen dulu dan share-share dulu. Okay? So, sekarang sos dah settle. Nampak? Automatik burger yang awak makan sekarang daripada patty yang real food. Dari patty yang kita homemade lagi. Bukan real food je, tapi homemade lagi. Yang memang low gluten, no glycemic index. Okay, dan takkan efek kepada gula untuk roti yang kita dah ajar tadi. Okay, dan yang kedua adalah kita gunakan sos. Sos pula kita buat sos sendiri. Boleh buat stok banyak-banyak sebenarnya sos ni. Okay, sos awak boleh buat stok banyak-banyak based on this recipe. Okay, and then yang ketiga, apa yang awak kena gantikan adalah daging. Daging ikan, daging ayam ke, daging lembu ke, daging kambing ke. Awak boleh kena buat patty sendiri. Awak nak tebal macam mana, nak nipis macam mana, nak banyak mana, awak boleh adjust sendiri. Okay? So, jadi itu yang penting dia punya ingredient, pembuatan dia natural. Okay, pembuatannya adalah daripada sumber-sumber semula jadi awak. Okay. And then yang seterusnya pemanis. Pemanis ni pun bukan semua jenis pemanis awak boleh pakai. Bila kata pemanis sikit awak terus pakai. Bila kata ni pemanis untuk yang ada masalah gula, boleh pakai yang ini. Awak kena buat analyse. Tak semua pemanis yang dipanggil sebagai pemanis itu sesuai untuk kita. Ataupun betul dia betul-betul pemanis. Awak kena tahu. Gula lain, sumber-sumber gula lain yang awak kena tahu. Yang selama ni awak selalu salah faham ataupun tak perasan. Okey, yang ini saya boleh padam ya. Okay, let's go. Okay, ini benda ni mungkin jadi macam anda tak berapa nak perasan lah. Tapi, bila kita dah ajar ni, awak boleh take note dah. Kan? Bila kita dah ajar ni, tuan-tuan dan perempuan dah boleh take note. And dah boleh jadi buat bijak sikit dalam buat pemilihan. Pembelian awak punya makanan, apa semua kan? So, jadi let's go. Kita akan continue. Kita cerita pasal gula. So, gula ni bukan sekadar daripada gula putih je yang kita kena elak. Bukan gula putih je yang awak kena pantau. Bukan gula putih je yang awak kena buat adjustment. Tak. Sebenarnya gula ni juga datang dalam macam-macam bentuk. Biasa awak datang
Gula ni awak tahu gula putih. Betul? Okey. So, ada gula lain yang awak kena pantang iaitu gula perang, gula madu, gula kabung, Melaka. Okey. Lagi gula apa? Ah, gula merah. Okey, ini kategori yang awak kena tahu. Okey. So, gula lain lagi dalam kategori sirap. Corn syrup, maple syrup. Maple syrup ni ada yang boleh maple syrup, ada yang tak boleh. Okey. And then madu lagi satu. Nampak? Ini adalah contoh-contoh kategori gula yang awak kena take note. Okey. Ada lagi juga tuan-tuan dan puan-puan, gula ni juga dia datang dalam bentuk bahasa lain. Okey? Iaitu pemanis semula jadi ataupun tiruan lah. Dia panggil sebagai sucralose. Molasses. SFMK. Kan? Sucralose, SFMK, fructose. Lactose. Maltitose. Kan? Ada juga gula datang dalam bentuk lain juga. Contoh macam susu sejat. Nampak? Itu adalah contoh-contoh gula lain yang awak kena tahu. Okey? Gula ni bukan saja ini tuan-tuan dan puan-puan. Yang anda tahu semua ni. Tapi ada lagi banyak lagi gula dalam bentuk lain yang anda tak perasan. Sebab tu saya cakap, kalau anda nak buat pemilihan pemanis, awak bukan pandang ni je. Awak kena pandang ni juga. Dalam pemanis biasanya dia takkan tulis no, dia akan tulis no sugar. Tapi dia akan tulis gula tu sugar lah, betul lah. No gula. Tapi ada sucralose. Tapi ada molasses. Tapi ada SFMK. Tapi ada fructose. Tapi ada lactose. Itu pun boleh menjejaskan juga awak kalau awak tak pandai aware. Kalau awak tak pantau. Kalau awak tak betul-betul berhati-hati dalam awak punya pemilihan pemakanan. Dan benda tu juga akan menyebabkan, yelah bila awak dah rasa confident, awak mesti pakai hari-hari punya. Betul tak? Dah rasa confident yang ni bukan gula. Tapi sebab awak tak tahu ilmu. Okey? Awak tak tahu ilmu benda ni. So, benda ni boleh menjejaskan awak punya pemilihan pemakanan. And yes, gula tu boleh efek kepada energi. Betul. Gula akan convert kepada energi. Gula atau glukos. Dia akan convert kepada energi. Betul. Tapi energi tu energi yang tak sustain. Okey? Energi tu adalah energi yang tak boleh nak sustain. Dia akan energi awal, akhirnya dia akan drop. Malah gula tu awak akan mendapat masalah dengan lambakan gula. Faham? Lambakan gula ni pula bukan hanya datang daripada gula putih, gula madu, sirap-sirap ni bukan. Lambakan gula juga dia boleh berlaku dan boleh hadir daripada makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, dan makanan-makanan yang tinggi dengan fruktos, sukralose, macam buah-buahan, macam nasi, macam mi, macam pasta, makanan-makanan bertepung. Daripada sumber makanan-makanan macam tu sendiri juga, dia boleh efek kepada kita punya pemakanan yang tinggi dengan gula. Boleh efek kepada lambakan gula. Okey? That's why pentingnya awak kena tahu. Yes, kalau kata, bukan ke gula putih daripada tebu? Ayo. Kan? Bukankah gula putih ni datang daripada tebu? Bukankah tebu tu secara natural? Okeylah, kita tengok Sebenarnya kalau awak tahu, bukan ke madu ni pun daripada sumber semula jadi? Lebah. Lebah. Gitu. Kan? Bukan ke sirap, corn syrup daripada jagung semula jadi? Contoh lagi. Ni sucralose. Bukan ke dia datang semula jadi daripada buah-buahan? Kan? Bukan ke dia dalam kategori real food? Dia bukannya apa? Betul. Memang sumber dia daripada real food. Contoh macam sekarang ni saya ambil buah.
Okay. Buah dia ada fructose, dia ada sucralose. Alright. Buah dia ada sucralose, dia ada fructose. So, jadi kalau awak ambil fructose ataupun sucralose, fructose lah Bila awak ambil fructose secara berlebihan, dia akan terus pergi dekat hati. Bila dia terus pergi dekat hati tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat masalah yang dipanggil sebagai fatty liver. Sebab apa? Sebab buah-buahan ni sepatutnya dia kena ambil secara seasonal. Bermusim. Bukan kena ambil hari-hari. Yes, buah ni bagus. Saya tak deny. Buah-buahan ni dia ada fiber, dia ada vitamin C, kan? Dia ada kelebihan lain, vitamin D. Dia ada kelebihan-kelebihan lain. Okay, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita yang memang ada masalah dengan lambakan gula, yang dah ada komplikasi, yang dah ada masalah-masalah cepat letih, lesu, susah sampai susah nak beribadah, sampai kata nak pergi solat dan duduk bersimpul pun tak boleh, nak tayak air tak boleh, kan? Nak rokok rasa getak lutut, kan? Sebab apa? Sebab benda ni sepatutnya anda tak ambil lagi dah. Patutnya anda dah kena dah pandai pantau. Okey? So, jadi apa yang awak kena buat adalah buah-buahan. Contoh paling simple buah-buahan adalah awak kena ambil secara seasonal. Yes, dia natural tapi awak kena ambil dia secara seasonal. Bukanlah kena ambil hari-hari. Okey. And then yang seterusnya gula putih. Yes, dia datang daripada tebu. Tapi tebu tu kalau betul-betul proses, kalau betul-betul kita keluarkan nak jadikan dia sebagai gula, bukan warna putih dia. Supposedly dia bukan lagi warna putih. Sorry, yes. Dia warna macam perang-perang sikit kan. Tapi kita dah melalui kan proses-proses yang tak sepatutnya. Contoh, bahan kimia kan. Yang proses untuk menjadikan dia tulen, yang menyebabkan molekul gula dalam dia punya gula yang ada dekat dalam kita punya gula tu tadi akan jadi tinggi. Dan glycemic index yang ada dalam gula juga akan jadi tinggi. Sebab gula ni daripada kategori karbohidrat juga. Okey, gula ni juga daripada karbohidrat. Dan kenapa orang masak guna gula? Sebab selain daripada manis, basically orang guna gula ni untuk energi, betul? Okey, so jadi sekarang saya akan sharekan kepada anda apa yang berlaku kalau anda sentiasa gunakan gula sebagai sumber utama tenaga anda. Okey, sambil-sambil tu saya cerita ni kan. Sebab kita cerita pasal real food kan, real food and not real food kan. Benda ni penting tau sebab awak nanti awak petikaikan. Kenapa pula gula putih ni kan daripada terbuang sebab awak tak tahu satu proses dia kan. Okey, jom. Kenapa orang selalu guna gula dalam masakan? Dan kenapa orang selalu guna gula juga untuk sumber energi? Okay, yes, gula ni nampak Okay, ya betul. Gula ni dia ada gula bila awak makan, ataupun karbohidrat ataupun karbo. Bila awak ambil, dia akan ubah kepada glukos. Nampak? Dia akan ubah kepada glukos. Dan gula ni, awak kena tahu kategori dia ada glycemic index. Glycemic index yang tinggi, glycemic load juga tinggi. Which is, dia akan cepat. Cepat convert to gula. Makanan ataupun gula yang tinggi karbohidrat, dia akan cepat convert kepada gula. Contoh, awak makan, kalau glycemic index kalau yang glycemic index ni, kadar kecepatan makanan yang awak makan tu hasilkan gula kan, glukos. So, bila kita makan pukul 1, kita makan benda manis ataupun kita makan nasi, nanti dalam pukul 2, gula kita terus tinggi, cepat. Tapi ada makanan yang dia punya glycemic index rendah. Contoh dia makan panjat kan. Dia punya glycemic index dia rendah. Sampai pukul 4 nanti pun gula dia tak meroket. Faham tak? So, bila dia cepat convert kepada gula, dia akan jadi glukos. Alright. So, dia akan simpan dekat mana glukos ni? Dia akan jadi simpanan. Dia ada 2. Dia terus jadi tenaga. Satu lagi dia simpan jadi
Simpan dalam glycogen. Dia akan simpan sebagai glycogen. Glycogen ni adalah tempat simpanan gula. Okey, yang mana dia akan convert kepada tenaga korang. Sekejap saya ubahlah sikit kot. Kan? Dia akan simpan. Simpan dalam glycogen. Glycogen ni awak tahu kat mana? Dekat hati. Alright. Glycogen ni dekat hati tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu kalau macam anda tahu, dekat hati kita ni ada macam-macam proses. Kita ada masalah. Kita punya proses glucogenesis, kita punya proses ketosis, kita punya pembahagian hormon, kita punya kolesterol kan, pengeluaran dan kemasukan kolesterol, pengagihan HDL-LDL. So sebenarnya berlaku dekat hati. That's why kalau awak banyak makan makanan yang real food kan, lepas tu awak banyak makan makanan yang fructose tinggi, benda tu akan efek kepada awak punya hati lemak. Okay. So, bila simpan kepada glukos, dia akan convert kepada apa? Mestilah tenaga. Alright. Tetapi yang jadi masalahnya bila awak gunakan gula sebagai tenaga. Apa yang berlaku ketika itu? Kan, bila terlalu banyak gula awak ambil, awak akan rasa brain fog. Awak akan rasa lagi cepat letih. Lesu. Yes, awal-awal energi awak, dia akan tinggi. Lama-lama dia akan turun. Kan? Lama-lama bila awak makan gula, banyak, untuk jadikan sebagai sumber tenaga awak, energi awak akan naik. Tapi lepas tu akan turun. Faham tak? So, sebab apa? Sebab awak gunakan energi bukan daripada sumber real food. Kan? Awak gunakan tenaga. Contoh, awak makan benda tadi yang bukan-bukan tadi. Awak makan makanan segera. Kan? Awak makan makanan segera. Makanan segera. Contoh macam pasta. Kan? Awak ambil ni, karbohidrat yang bukan makanan segera. Pasta. Lepas tu, makanan segera lagi, mi. Mi segera. Lepas tu awak makan lagi dengan, apa ni orang kata? Roti. Nampak? Kan? Awak ambil gula daripada ni sebab awak nak simple. Kan gula ataupun karbo daripada pasta, mi segera, roti segera. Dan benda ni akan menyebabkan awak akan rasa brain fog, letih, lesu. Energi awak tak boleh nak sustain. Sebab awak guna sumber yang salah. Okay? So, jadi macam sekarang ni, macam apakah sumber semula jadi yang real food? Apakah sumber semula jadi yang real food yang awak boleh pakai untuk menggunakan tenaga awak supaya dia maintain dan sustain? Okay? Dan dia tak efek kepada awak punya brain fog, tak efek kepada lesu, tak efek kepada letih, tak efek kepada lambakan gula. Ni. Lambakan gula. Sebab dah lah awak makan proses. Kan dah lah awak makan segera. Lepas tu dalam makanan masakan tu ada letak gula. Ada letak pengawet, ada letak perasa. Dan benda tu juga boleh menyebabkan berlakunya lambakan gula. Nampak? Menyebabkan berlakunya lambakan gula. Okay, dan juga boleh menyebabkan berlakunya, bila berlakunya lambakan gula, tak sampai berapa jam awak dah tambah lagi gula. Sebab sekarang kita makan satu hari dalam selang 2-3 jam, kita makan lagi. Selang 2-3 jam kita makan lagi. Cuba awak tengok, sekejap lagi saya akan tunjuk kenapa awak makan satu hari, selang 2-3 jam awak makan. Selang 2-3 jam awak makan. Sebab benda ni awak tak perasan. Okay, benda ni mungkin awak tak perasan. So, jadi kita akan explain. Cuma bagi saya habiskan yang ini dulu. Okay. So, jadi kalau awak gunakan tenaga daripada makanan yang segera kan. Contoh, awak makan mi, pasta, burger. Kan untuk makan, untuk apa orang kata, untuk sebab awak makan just untuk buat elak lapar je. Awak bukan makan sebab untuk cukupkan nutrisi. Sepatutnya kita makan adalah untuk mencukup dan melengkapkan nutrisi yang betul untuk kita punya makanan dan dapatkan makanan yang berkualiti. Supposedly macam tu. Tapi sekarang kita makan untuk buang lapar. Kita makan sekadar untuk makan. Kan sebab busy lah apa, malas nak masak lah kan. Sebab tu wujudnya makanan-makanan segera. Dan makanan-makanan segera tu dia tidak real food. Okay. So jadi benda ni akan efek kepada semua benda ni. Kan brain fog, cepat letih, lesu dan juga lambakan gula. So sekarang kita nak ubah, nak convert kepada makanan yang real food untuk dijadikan sebagai
tenaga. Okey, jadi siapa yang baru masuk dalam live ni, boleh bantu saya share-share dulu live, okey? Jika anda ada apa-apa soalan, boleh laju-laju tanyakan soalan anda dekat ruangan komen. Sebab sekarang saya nak masuk kepada topik, sebab ini makanan yang not real food. Nampak? Not real food. Yang biasanya awak guna. Ini not real food. Apa lagi contoh yang awak selalu makan? Ni apa nama? Yang banyak berbola dalam tu. Apa nama dia? Saya dah lama tak tahu, tak makan, tak ingat dah nama dia. Okay, lepas tu awak makan tom yum. Tom yum bagus, tapi dalam tom yum awak ada fish cake. Kan? Ada fish cake, ada fish ball. Kan? Ada berbola ikan, ada berbola ayam. So, berbola ayam, berbola-bola fish cake, fish ball tu semua. Hot dog, tu semua adalah makanan-makanan yang tidak bagus. Makanan-makanan yang tidak real food. So, sekarang, macam mana kita nak convert ini kepada, macam mana kita nak dapatkan tenaga yang ini, yang sustain, yang tak real food, yang tak brain fog, yang tak menyebabkan kita letih, tak menyebabkan kita lesu. Malah kita lebih aktif, cergas, bermaya, boleh jalani aktiviti-aktiviti harian kita dengan lebih baik, boleh beribadah dengan lebih sempurna. Contoh kalau awak sentiasa lah daripada umur yang muda sekarang, awak sentiasa hari-hari makan mi segera, hari-hari makan pasta, hari-hari makan makanan yang ada laktos, hari-hari makan makanan yang boleh menyebabkan roti kan, yang boleh menyebabkan lambakan gula. Cukup je umur awak 30, awak dah macam-macam komplikasi awak dapat. Dan benda tu bukan awak hari ni makan manis, esok dah ada masalah gula tinggi. Tidak. Dia berlarutan tuan-tuan dan perempuan. Dia start dulu dengan sentiasa biasa makan dulu. Lepas tu buat addiction. Lepas addiction dapat craving lagi. Craving makan lagi benda manis. Bila makan benda manis, itulah lagi datangnya pusingan, rotation, kekurangan nutrisi tersebut. Okay, faham? So, sekarang kita nak continue untuk kita tukarkan kita punya sumber tenaga yang lebih real food. Boleh? Okay? Alright, so jadi siapa yang nak mendapatkan ukur ataupun bulat, awak boleh laju-laju tengok kat beg kuning, okay? So sekarang saya nak masuk kepada topik real food. Jom. Sekarang kita nak dapatkan tenaga yang sustain. Kita tak nak guna tenaga yang macam tadi tu. Tenaga dapat tapi lepas tu kita letih, lesu, bermaya. Lepas tu kita dapat komplikasi. Kita tak nak. Lambakan gula pula tu kan. So sekarang kita nak ajar tuan-tuan dan perempuan untuk real food. Real food kita pakai yang hijau. Awak makanlah makan makanan yang high good fat. Yang real food lah. Contohnya macam santan. Real food santan. Yang kedua, telur. Superfood. Telur bukan sekadar real food tapi telur juga superfood. Kan? Kelapa. Minyak kelapa. Cheese. Sapi. Ini adalah contoh-contoh makanan yang high good fat. Yang boleh awak pakai dan dia adalah real food. Okay. Yang mana bila dia pakai dia ini, dia akan mengeluarkan satu proses yang dipanggil sebagai ketosis. Dia akan hasilkan keton. Okay. Lemak ni dia akan hasilkan keton. Kalau gula, dia akan hasilkan glukos. Okay. Dan daripada keton ni, dia akan jadikan sebagai satu proses yang dipanggil sebagai ketosis. Okay. Yang bagus ni bila awak dah tukarkan real food awak dengan high good fat. Okay. Proses ketosis ni, dia akan pecahkan lemak yang kita makan. Lemak makanan. Dan lemak kita. Nampak? Dia akan pecahkan lemak makanan dan juga lemak kita untuk dijadikan sebagai tenaga. Dan tenaga yang awak dapat ni adalah tenaga yang sustain. Nampak? Dan energi yang awak akan dapat ni adalah energi yang sustain. Okay, sebab apa? Dalam makanan yang high good fat, dia boleh, apa ni orang kata, dia natural. Dia ada C8 dan juga C10. Okay. C8 dan C10 ni dia ada dekat dalam kita punya kelapa. Ada dekat dalam kita punya santan. Ada dekat dalam satu lagi iaitu bulat.
Iaitu bulat. Satu lagi benda ya Allah. Tuan-tuan dan perempuan. Okay. So, natural. C8 dengan C10. C8 dengan C10 ni, dia boleh cepatkan awak punya pembakaran pemecahan lemak. Ha. Dia akan cepatkan pemecahan lemak. Yang mana, daripada energi ni, dia boleh awak jadi lebih mudah fokus. Lebih aktif. Cergas. Dapat brisk walk. Ibadah pun jadi lebih sempurna. Kan? Bila awak gunakan lemak baik sebagai sumber tenaga. Okay. So jadi that's why pentingnya untuk anda tahu apakah sumber-sumber lemak baik. Contoh telur. Telur adalah protein dan juga lemak. Okay. Telur adalah juga protein dan juga lemak. Tapi dia adalah superfood tuan-tuan dan perempuan. Yang mana daripada superfood tu, awak bayangkan sebiji telur, dia boleh terhasil sebagai seekor ayam yang cukup tulang, bulu, kulit, mata, lidah, kepala, otak. Kan? So, jadi telur is another superfood. Okay, cuma ada part yang kita takkanlah hari-hari kita nak makan yang refood bersantan, Cik Bakis. Nanti jadi persoalan. Cik Bakis, nanti tak jadi ke macam bila kita makan makanan yang bersantan ataupun makanan yang good fat setiap hari, adakah dia akan menyebabkan masalah dengan kolesterol dan sebagainya? Sebenarnya awak ada part yang hari-hari yang awak mungkin tak makan benda-benda yang bersantan. Tak semestinya awak kena makan benda-benda yang bersantan tau. Okay, hari-hari. Tapi cukup dengan sedikit CA dan C10 dah boleh bantu awak untuk generate satu proses yang dipanggil sebagai proses ketosis. Cukup dengan 10 ke 20 ml dah boleh generate satu proses yang dipanggil sebagai proses ketosis. Sebab awak mungkin ada makan singgang. Ayam singgang. Ayam singgang pula. Ikan masak singgang mana ada guna santan. Minyak pun tak ada guna. Dia guna rebus je, betul tak? Kan? Lepas tu apa lagi? Yang lain. So ada banyak lagi tuan-tuan dan perempuan. So sekarang ni, okay, awak makan rebus-rebus. Mana ada orang makan rebus-rebus? Rebus-rebus tu dia letak santan. Mana ada? Tapi cukuplah awak tambah bulat. Contoh macam CA dengan C10 yang saya cakap ni, okay, awak boleh dapatkan daripada bulat. Bulat ni dia mempunyai CA dan C10 yang boleh generate satu proses ketosis. Kalau awak makan saja makanan yang high good fat, proses ketosis ni dapat. Tapi kena konsisten. Okay? Kena konsisten lah baru dapat. Tapi, bila awak gunakan bulat ni setiap hari, setiap kali awak nak makan, awak tambah bulat, proses ketosis tu akan jadi lagi faster untuk dipecah lemak. Proses ketosis ni akan berlaku lagi cepat untuk pecah lemak. Okay? Sebab tu kalau awak ambilkan, tadi kan kita dah makan good fat, ada keton. Keton ni lah kita tambah bulat. Dekat kita tu kita tambah bulat, C8 dan C10 yang ada dalam bulat ni boleh mempercepatkan proses ketosis. Yang boleh mempercepatkan awak untuk pecah lemak. Dan daripada proses pecah lemak itu juga, dia boleh bantu awak untuk lebih mudah fokus. Lebih mudah aktif. Lebih, boleh brisk walk. Kan? Boleh beribadah. Mungkin nak pergi travel. Boleh travel tanpa rasa cepat, letih. That's why kalau awak banding daripada awak guna gula. Berbanding daripada awak guna gula sebagai awak punya tenaga, tetapi awak gunakan lemak sebagai awak punya tenaga, itu much better tuan-tuan dan perempuan. Itu lagi better. Alright? So, jadi untuk siapa yang nak dapatkan kita punya bulat ni, okay, awak boleh laju-laju tengok dekat kita punya beg kat bawah, okay? Boleh laju-laju tengok dekat beg bawah kita ni, awak boleh terus buat payment. Okay? Dan satu lagi saya cerita sikit pasal bulat ni. Bulat ni adalah minyak kelapa. Yes, minyak kelapa dalam kategori good fat. Minyak kelapa ni dia boleh bantu daripada minyak kelapa dah diconcentrated sebanyak 7 kali tapisan supaya nutrisi yang ada dalam minyak kelapa kita ni tak rosak. Nutrisi yang ada dekat dalam bulat kita ni tak hilang. Sebab kita memang betul-betul, sebab dalam minyak kelapa saya share, dalam minyak kelapa kan, dalam kelapa
Ni dia ada C8, dia ada C10, dia ada C12, dia ada lauric, dia ada C6, dia ada macam-macam lagi nutrisi yang ada. Dan kita tahu minyak kelapa ni, dia dikenali sebagai 101 kelebihan. Okey? Cuma kita tak nak 101 tu, kita nak cepat. Okey? Kita tak nak 101 kelebihan, tapi kita nak cepat supaya kita boleh dapat lebih banyak kelebihan dia. Kan? So, bila kita ambil bulat ni, kita just fokuskan dia concentrated untuk dapatkan caprit dan juga caprylic sahaja. Iaitu C8 dan juga C10. Bila kita fokus kepada C8 dengan C10, itu yang memudahkan awak untuk bulat kita ni senang diserap. Okey? Itu yang menyebabkan bulat kita ni senang diserap untuk pecah lemak. Faham? Dan real food ni awak boleh dapat. Yang penting awak kena tambah bulat ni dekat dalam makanan yang high good fat. Yang real food lah. Jangan pula awak pergi makanan yang high good fat yang bukan-bukan. Contoh ayam masak goreng tepung dengan ayam masak goreng kunyit. Sebenarnya awak boleh je boleh makan ayam goreng. Sebenarnya awak boleh je makan ayam goreng. Tapi bukan yang goreng tepung. Tapi goreng kunyit. Ataupun goreng biasa. Kan? Sebab kalau saya cakap tadi, yang awal tadi yang dekat burger tadi kan, tepung. Tepung is gluten. Gluten tu boleh efek kepada awak punya komplikasi. Boleh efek kepada macam-macam. Gluten. Melekat sana, melekat sini. Tapi kalau awak gunakan goreng ayam tanpa guna tepung. Hanya gunakan kunyit. Kunyit tu dia ada satu kelebihan dia adalah dia ada curcumin. Curcumin itulah yang bantu awak untuk jadi prebiotik untuk usus awak. Kan? Yang paling bagusnya juga bulat ni, dia boleh pergi dalam makanan kita kan kita telan. Kita telan, dia pergi ke usus kita. Dia boleh membetulkan balik. InsyaAllah dia boleh menutraskan balik kita punya microbiome dekat usus kita. Dan satu lagi benda yang awak kena tahu, kenapa awak kena makan makanan yang real food, bukan not real food. Usus kita adalah otak kita yang kedua. Sekejap tuan-tuan dan puan. Alright. Okay. So, usus kita adalah otak kita yang kedua. Alright. So, jadi kalau kata tuan-tuan dan perempuan, makan benda yang bukan-bukan, dia boleh efek kepada kita punya otak. Contoh, awak selalu cepat lupa tak? Cepat brain fog? Ataupun awak rasa susah nak tidur malam? Susah nak fokus? Ataupun awak rasa macam waktu malam-malam tu awak rasa anxiety? Kan? Sebab, okay, bila kita cerita pasal anxiety, dia sangat relate dekat usus. Usus kita, dia mengeluarkan 79% serotonin. Okay? Usus kita mengeluarkan 97% serotonin secara natural, iaitu hormon happy. But, happy kat sini pun akan okay. Kalau usus ada problem, kat sini ada problem. Kalau kat sini awak makan benda bukan-bukan, kat sini problem bukan-bukan. Kalau kat sini awak banyak makan makanan proses, kat sini awak banyak makan makanan yang segera, kat sini awak banyak makan makanan yang bergula, dia akan menyebabkan kat sini dia akan main lah. Contoh, saya bagi paling simple. Sebab yang not real food tadi awak makan gula, betul? Bila awak makan gula, gula tu akan pergi dekat usus kita. Kenapa dia nak kena bagi kita rasa craving? Kita fikir ke macam tu? Kan? Kenapa kita makan gula? Kita sentiasa nak makan gula. Kenapa kita sentiasa fikir nak sweet-sweet? Kenapa kita sentiasa fikir nak ambil benda-benda manis? Sedangkan benda yang kita makan semua pergi dekat usus. Sebab apa? Sebab awak tak tahu. Usus kita adalah usus kita yang otak kita yang kedua. So, bila kita makan benda yang bergula, sugary, dia boleh efek dekat otak kita. Yang mana dekat otak kita tu akan menyebabkan awak ada addiction. Faham? Yang menyebabkan anda ada masalah dengan addiction. Yang menyebabkan anda akan melakunya masalah dengan edik manis, edik gula, edik semua gula. Manis-manis kan. Tak gula mesti nak dapat manis punya. Kan? Sebab dah biasa. Dan benda tu dah terangsang dekat otak awak. Okay? That's why kalau macam sekarang, untuk orang yang dah berusaha untuk cut gula tapi masih lagi susah, saya suggest awak untuk ambil bulat ni. Bulat ni adalah salah satu daripada kategori real food. Yang mana dia memang daripada minyak kelapa premium. Tak ada campur lain dah. Okay?
Dia memang daripada minyak kelapa premium, cuma kita fokuskan dia kepada CA dengan C10 supaya awak dapat penyerapan yang lebih pantas, lebih cepat. Dan bila kita ambil bulat, dia boleh membetulkan, insya-Allah dia boleh neutralkan kita punya microbiome. Okay, microbiome. Ingat kita makan semua benda pergi ke usus. So, bulat ni, dia boleh meneutralkan kita punya microbiome disebabkan oleh kandungan C8 dengan C10 tadi kat usus kita. So, bila kita betul, kat sini pun betul. Awak tak adalah craving manis. Awak tak adalah ada masalah asyik fikir nak benda manis. Awak tak adalah addiction. Okay? So, jadi untuk siapa yang ada masalah macam tu kan, sampai satu hari tu terganggu kan, hari-hari ni terganggu dengan asyik berfikir benda yang tak sepatut, tak boleh nak fokus, susah asyik nak fikir kat otak tu nak minum manis. Okay? Sampai awak rasa kerap, sanggup ke start engine tu? Start engine kereta pergi beli manis-manis. Kan sanggup sebab dah terlalu addict. Okay? Dah terlalu suka, dah terlalu taksub. Okay? So, jadi awak boleh gunakan bulat ni terus dekat kita punya beg kuning, beg nombor 1. Okay, siapa nak dapatkan bulat, boleh laju-laju tengok dekat beg kuning. Sekarang tengah ada flash sale tau. Okay? Siapa nak dapatkan bulat, boleh laju-laju tengok dekat beg kuning. Sekarang tengah ada flash sale. Boleh terus buat payment. Okay? Plus saya selit sikit untuk anda. Bulat ni dia siapa membeli bulat hari ni, awak akan dapat modul pemakanan secara percuma. Awak akan dapat resepi bulletproof secara percuma. Dan awak akan dapat juga dengan resepi bimbingan. Okay? So, dari siapa yang lepas ni kan, contoh, Cik Baki, saya dah cubalah. Saya dah cuba buat IF contohnya. Saya dah cuba IF tapi kenapa tak berjaya? Okay? Why not awak dapatkan bulat, kita ada bagi sekali bimbingan untuk awak. Okay? So, jadi siapa-siapa nak dapatkan bulat, boleh tengok dekat beg kuning, beg nombor 1. Kalau awak nak combine sekali dalam konsep real food and not real food, dalam konsep real food, awak kena buat masak kan. Awak dapatkan sekali combo ukur dengan bulat lagi jimat. Okay, awak dapatkan sekali combo ukur dengan bulat beg nombor 1 tu. Tekan gambar troli and then awak tengok tepi. Tengok dekat beg nombor 1, tekan dulu gambar troli, kemudian awak slide belakang sikit. Awak akan nampak set ukur dengan bulat ni. Okay, so basically awak pakai ukur sebab kita bermasak. Apa makanan kita makan, kita semua kena masak. Dan masakan kita majoritinya masakan yang ada menggunakan minyak. So, kita kena gunakan minyak yang rendah dengan aldehyde. Yang mana bila kita buat masak tu, kita punya makanan tu tak teroksidize. Masakan kita tu tak rosak nutrisi dia. Yang paling penting, awak boleh buat nasi kebal dengan ukur ni. Saya akan ajar tuan-tuan dan perempuan untuk makan nasi kebal. Menggunakan beras yang anda ada kat rumah sekarang. Dengan cara yang lebih real food. Dengan cara yang lebih real food. Okay, so jadi untuk siapa yang nak buat payment bulat ukur, awak boleh tengok beg nombor 1, dapatkan set power boost, ukur dan juga bulat dekat kita punya beg nombor 1 awak. Aki boleh tengok-tengok dekat beg kuning, okey? Ki boleh laju-laju tengok dekat beg kuning and boleh laju-laju buat payment. Dia ada dua, satu yang 150 ml, ada satu lagi yang 500 ml bulat. Yang ni. Okay, ada dua kat sini. So, jadi siapa nak buat payment, laju-laju tuan-tuan dan perempuan. Okay, siapa nak buat payment, boleh laju-laju payment bulat dekat kita punya beg kuning. Okay, this is sangat bagus lah. Dia memang real food yang anda boleh guna konsisten setiap hari tanpa anda risau pasal kolesterol ke, anda nak risau pasal apa ke, tak perlu. Malah, bila awak konsisten gunakan minyak ukur dan juga bulat ni, awak akan jadi pemakanan awak jadi lebih masakan yang lebih real food, masakan awak lebih berkualiti, masakan awak nutrisinya tak rosak, cukup dengan nutrisinya, kan? Masakan awak tak teroksidize. So, banyak kelebihan bila awak gunakan kita punya bulat ni. Okay? So, jadi awak boleh laju-laju check out kita punya bulat dan ukur dekat kita punya beg kuning. Ingat, siapa-siapa buat pembelian yang ada bulat, confirm awak akan dapat sekali dengan modul pemakanan, awak akan dapat sekali dengan bimbingan. Kan? Modul pemakanan dan bimbingan. So, waktu bila yang awak kena pakai bulat ni? Okay, contoh. Ni dah tuan-tuan dan perempuan. Saya nak ajar cara pakai kita punya ukur dengan bulat pula. Okay, let's go. Kita tengok dalam real food punya konsep. Contoh anda nak makan apa? Makanan tradisional dari Malaysia, contohnya macam yang biasa kita makan ni, macam masak lemak cili api. Betul? Ini saya bagi contoh paling ketara lah. Lepas tu lepas ni awak dah boleh buat analyse sendiri. Okay. Contoh, kita rakyat Malaysia, kita selalu makan nasi, betul tak? Kita selalu makan nasi. So, bila saya cakap kat tuan-tuan dan perempuan, jangan makan nasi, terutamanya untuk orang yang ada masalah dengan lambatan gula, awak akan marah saya tau.
And awak akan rasa susah gila nak berhenti makan nasi. And sejujurnya saya pun susah nak berhenti makan nasi. Okay, saya punya makanan rutin saya memang nak nasi. Walau macam mana sekali saya makan pun, mesti nak nasi. So sebab apa? Nasi ni awak kena tahu satu benda. Okay, nasi ni awak kena satu benda. Dia ada glycemic index yang tinggi. Dia punya kadar glycemic index yang ada dalam nasi biasa kita makan tu, dia punya range dalam 65 ke 70. 75% dia punya kadar glycemic index. So, sebab tu orang yang memang ada masalah komplikasi ataupun lambakan gula, dia makan nasi lebih sikit, gula dia dah tak cantik. Mulalah lesu, letih, malas, semua muncul. Okay. So, jadi sekarang kita kena buat nasi kebal. Okay. So, bila kita nak makan nasi, buat nasi kebal. So, macam mana nak buat nasi kebal? Nasi kebal ni apa benda pula, Cik Baki? Dia kategori real food ke? Ya. Okay, dia boleh kategori real food, cuma kita ubah sikit cara masak. Nasi kebal, awak guna beras yang paling bagus adalah basmati atau beras perang. Nasi kebal, kita akan buang sebanyak 60% gula. Gula itu glycemic index. Kita akan buang sebanyak 60%. Contoh dalam awak punya pinggan sekarang, untuk awak mudah faham. Contoh dalam pinggan awak sekarang ada 10 sudu gula. Tapi bila kita buat nasi kebal, kita akan buang 6 sudu gula. So, jadi gula yang ada dalam pinggan awak tu, nasi tu cuma 4 sudu je. So, jadi benda tu akan menyebabkan awak punya lambakan gula dan sebagainya lah. So, jadi awak boleh terus tengok kat sini nasi kebal basmati. Okay, kenapa mesti beras basmati atau beras perang? Sebab beras basmati dia dah buang starch. Okay, dia dah rendah dengan starch. Kalau beras perang pula, dia ada fiber. Alright. So, bila awak buat nasi kebal, dia akan lagi kurang dia punya glycemic index tu lagi jadi lagi rendah. Dan bila kita guna beras perang pun macam tu juga. Okay. So, cara dia untuk buat nasi perang ni, nasi kebal ni adalah, contoh kalau awak masak 2 pok beras bersamaan dengan 2 sudu makan. Kalau awak masak 3 pok beras bersamaan dengan 3 sudu makan ukur. Okay. Alright. Awak kena 2 pok beras. Sukat air. Lepas tu awak kena plus dengan 2 sudu makan ukur. Nampak? Awak kena plus dengan 2 sudu makan. 2 sudu makan ukur. Okay. Kemudian lepas awak dah buat ini, okay, awak kena bekukan dulu 12 jam. Okay, bekukan dulu 12 jam atau lebih. Lebih pun tak apa. Ada yang buat stok sampai seminggu. Saya buat nasi kebal, saya boleh bagi suggestion awak. Buat nasi kebal ni, buat banyak terus. Untuk 2 minggu ke. Nanti dah habis, dan nak habis nanti baru restock lagi sekali. Okay. Kemudian baru nak makan nanti, panaskan. Awak nak kukus ke, nak apa ke pun boleh. Alright. Itu daripada nasi. Yang kedua adalah daripada lauk pauk. Lauk mestilah lauk yang high good fat. Lauk pauk mestilah high good fat. Contoh, ayam masak lemak, plus telur. Contoh. Okay. So, waktu ni awak kena buat apa? Masakan awak makanan yang memang high good fat lah. Contoh kat sini santan kan. Masaklah macam biasa. Masak macam biasa. No perasa. No gula. Okay. Faham?
Okey. Dan barulah kita masuk ke fasa yang ketiga iaitu waktu kita makan. Allah. Okey, jap eh. Iaitu waktu kita makan. Yang ini. So, yang makan ni tuan-tuan dan puan-puan, kena ambil nasi kebal. Nasi kebal yang kita dah panaskan tadi tu, plus lauk yang kita dah masak, plus 2 sudu bulet. Nampak? Itu adalah cara untuk awak gunakan kita punya ukur dan juga bulet. Faham? Ni. So, jadi siapa-siapa yang nak screenshot, okay, awak boleh screenshot tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Siapa nak screenshot, boleh cuba screenshot. Okay? Boleh cuba dapatkan kita punya item ukur dan juga bulet. Sebab tu kalau awak combine dua benda ni, kan, awak lagi senang buat pemilihan makanan. Sebab tak semestinya awak boleh makan santan yang masak lemak ke, kan. Banyak lagi menu yang good fat yang awak boleh pakai. Okay? Cuma awak kalau nak lagi bagus, contoh ada waktu yang awak masak singgang aja, kan. Awak tambah 2 sudu bulet ni saja pun dah cukup. Contoh singgang mana ada guna santan, kan. Masak rebus-rebus mana ada guna kelapa, santan, lemak, kan. So, jadi kalau awak macam benda-benda yang memang rebus-rebus, awak cukup tambahkan 2 sudu bulet ni untuk cover good fat awak pun dah okey. Okay? Awak just tambahkan 2 sudu bulet untuk cover good fat. Saya duduk pula, kan. Belah mana yang saya boleh duduk ni? Allah. Faham tak? Okay. So, jadi awak boleh cuba dapatkan bulet ni tuan-tuan dan puan-puan. So, ini adalah kita punya pengulangan ataupun fasa-fasa waktu-waktu yang awak kena guna bulet. Dan juga ukur. Sebab tu pentingnya untuk awak ada dua benda ni. Dua-dua kita punya ukur dan juga bulet adalah dua-dua makanan yang real food. Dua-dua adalah high good fat. Yang mana dia dah fleksibel untuk kedua-dua bahagian lah. Untuk masak boleh, untuk jadikan sebagai tambahan untuk support awak punya energi pun boleh. Sebab tu bila awak pakai bulet ni boleh generate satu proses yang dipanggil sebagai ketosis tu jadi lagi cepat. Sebab tu kalau awak gunakan real food seperti macam masak santan tadi tu kan, awak makan makanan real food, nak cepat lagi dapat hasil, kan, nak masak pun dah tak ada guna gula, awak kena guna ni, bulet. Orang dulu-dulu kan, tak ada pun ambil apa-apa tambahan. Kan, kita ni je yang nak ambil cukup tambahan vitamin C, vitamin D, vitamin E. Orang dulu mana ada? Semua daripada sumber-sumber natural. Malah mereka jadi lebih sihat daripada kita. Lebih aktif dari kita. Cuba kita compare orang yang 30-an dulu dengan sekarang. Berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sekarang umur yang 30-an tu dah banyak kerja office. Tak banyak pun kerja-kerja buruh yang macam kena bertani ke, yang kena buat kerja-kerja berat ke. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Duduk office. Tapi benda tu lagi banyak masalah. Okay? So, jadi untuk siapa yang baru masuk dalam live, okay, anda boleh bantu kita untuk komen-komen dulu. Ini anda boleh screenshot and waktu bila yang anda rasa sesuai untuk anda gunakan bulet. So, jadi siapa nak dapatkan bulet, boleh terus tengok bet nombor 1 ya. Hari ni tengah ada play sale korang. Okay. Siapa nak dapatkan bulet, boleh cuba tengok dekat beg kuning kita, beg nombor 1. And boleh laju-laju buat payment. Dan anda boleh COD tau, jangan risau. Untuk siapa buat pembelian, anda boleh saja COD. Okay. Warna dia jernih. Saya suggest awak terus beli beg yang ada beg nombor 1 tu. Kan, awak tekan beg nombor 1, tekan gambar troli. And then awak scroll tepi sikit. Awak akan nampak ni. Awak akan nampak dua ni, ukur dan juga bulet. Nampak? Kan awak boleh payment yang ini. Kita ada lagi 30 minit. Siapa nak buat payment, laju-laju korang. Siapa nak buat payment, kita ada lagi 30 minit untuk anda buat pembelian. Live saya tak lama tuan-tuan dan puan-puan. Rasa macam baru mula. Okay. Sekarang tengah ongoing flash sale tau. Jadi korang boleh laju-laju buat payment. Sekarang tengah ada ongoing flash sale. Untuk dapatkan harga lagi jimat, lagi berbaloi, awak boleh dapatkan dua ni terus. Dengan harga flash sale sekarang, beg nombor 1, awak tekan gambar troli dulu. Lepas tu awak scroll tepi sikit. Okay, awak dapatlah kita punya bulet ni. So, dengan ukur. So, jadi laju-laju buat payment korang.
Dua-dua jenis, tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Dan bulat ni make sure awak ambil selepas makan atau tambah terus dalam makanan yang awak makan. Itu cara yang paling betul. Okey, itu cara yang paling betul sebab bulat ni dia akan bergerak sekali dengan makanan tau. Bila dia bergerak sekali dengan makanan, makanan yang bergerak sekali dengan dia tu akan hasilkan proses ketosis. Okey, mudah lagi dia masuk, mudah lagi dia diserap. Okey, so jadi mudahlah untuk dapat dapatkan Oryzo. So, jadi untuk siapa yang nak dapatkan bulat dan ukur, awak boleh laju-laju tengok dekat kita punya beg kuning. Beg nombor 1, scroll tepi sikit tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so jadi untuk siapa yang nak buat payment, sekarang tengah ada flash sale. Laju-laju lagi buat payment. Siapa yang dah payment, boleh komen dan payment, okay? Siapa yang dah payment, boleh komen dan payment. Alright, yang ini, bulat yang saya pegang ni adalah bulat 150 ml. Bulat yang saya pegang ni adalah bulat 150 ml. Ada satu lagi adalah bulat 500 ml. Kalau anda nak beli yang tahan lama jimat, boleh guna yang besar ni. Okay, yang ini boleh tahan dalam 1,5 bulan ke 2 bulan. Ini 1 bulan. Yes, ini 2 minggu saja. Alright. Alright, lepas ni kalau macam anda nak solat ke, ada orang dia lepas di waktu tengah solat tu dia lupa dia dah solat rakaat yang keberapa. Pernah tak anda fikir macam tu? Disebabkan oleh faktor pemakanan, anda makan makanan yang not real food, anda akan rasa lagi cepat lupa. Kan? Lagi cepat lupa. So, bila anda lagi cepat lupa, tu yang solat rakaat keberapa pun dah lupa. Kan? Orang cakap dengan dia kejap tadi pun dah lupa. Kan? Lepas tu bila orang bercakap dengan dia, dia melilau. Dia tak susah, dia susah fokus. Susah untuk fokus. Fokus dia senang lari. Okay? So, jadi awak kena betulkan makan awak kepada real food dan awak ambillah tambahan macam bulat ni awak. Okay, siapa yang dah tengok dekat beg kuning tu, boleh laju-laju buat payment tau. Okay, siapa yang dah buat payment, boleh laju-laju buat payment dekat kita punya beg kuning. Okay, awak boleh beli sama ada bulat 150 ml yang ini ataupun 500 ml. Supaya lepas ni awak dah boleh brisk walk. Kan, kalau macam sebelum ni kan, anda tak dapat nak melangkah 10,000. Saya pernah buat eksperimen yang mana saya makan banyak yang processed food je waktu tu. Bila saya banyak makan processed food, saya cepat sakit kepala. Konsisten pula tu kan. Banyak makan real food. Makan processed food. Okay, salah. Makan mi segera ke. Awak makan benda goreng 2 minit ke. Nugget ke kan. Awak start lah makan tu setiap hari kan. Nanti saya akan lagi cepat migraine. Saya akan lagi cepat rasa letih. Saya akan rasa sangat-sangat lemah. Mungkin ini saya mungkinlah macam ni duduk je. Faham tak? Sebab letih. Tapi kalau macam kita ubah kepada makanan yang real food, makanan yang sebenar, makanan yang bernutrisi, makanan-makanan yang memang natural lah kan. Berbeza ya, kita akan jadi sangat aktif. Yang kita lebih aktif, lebih segar. Dan yang paling best dia juga, dengan bulat ni, dia boleh bantu awak untuk menghasilkan satu proses ketosis untuk bantu awak lebih awet. Untuk bantu awak untuk jadi lebih aktif. Kan? Lebih mudah fokus. Tak lari fokus. So, jadi awak boleh terus laju-laju tengok bulat ni. Lagi-lagi untuk orang yang dah berusia kan. Orang yang dah berusia, masih lagi pantang makan, awak lagi macam-macam masalah. Masih lagi awak akan rasa letih, lesu, semualah awak akan rasa. Nak pergi surau kat sekengkang kera tu pun awak akan rasa susah. Boleh. So, jadi untuk siapa nak buat bulat, nak payment bulat, boleh laju-laju payment dekat kita punya beg kuning, beg nombor 1. Okay? Boleh laju-laju payment dekat kita punya beg kuning, beg nombor 1 untuk bulat dan juga ukur. Ada combo kat situ. Okay. Sambil-sambil tu, anda ada soalan ke? Amma ada apa-apa soalan ke Amma? Okey, ada soalan tak yang ni? Siapa yang ada soalan boleh laju-laju tinggalkan soalan anda dekat ruangan komen ya. Siapa yang ada soalan boleh laju-laju tinggalkan soalan anda di ruangan komen. Saya akan respon insyaAllah. Okey, Penoria. Okey, sambil-sambil tu siapa yang ada soalan boleh laju-laju tinggalkan soalan. Oh, lupa saya nak cakap. Apa dia? Saya rasa boleh minum ke bulan ni? Boleh, Amma. Boleh. Sebab bulat ni dia tak ada campuran lain-lain. Dia memang daripada minyak kelapa sahaja yang concentrated untuk dapat C8 dan C10. Dia tak ada campur-campur apa-apa yang boleh trigger awak punya hormon. Tak ada. Okay? So, tak jadi masalah. Lagi bagus.
Sebab ini real food. Ini adalah daripada sumber semula jadi. Daripada minyak kelapa sendiri. So, jadi awak boleh pakai. Sebenarnya lagi bagus untuk awak pakai. Sebab kita macam kita cakap makanan-makanan real food ni, dia boleh bantu untuk membetulkan balik kita punya microbiome. Okay? So, jadi awak boleh try tengok dekat beg kuning awak, Amar. Okay, Amar boleh cuba tengok dekat beg kuning beg nombor 1. Betul ke awak punya makanan? Lepas ni kalau awak makan benda-benda goreng untuk thyroid dan juga awak punya ni kan. Awak gantikan minyak goreng awak tu dengan minyak ukur yang ini. Beg nombor 1 juga. Beg nombor 1 boleh. Beg nombor 2 pun boleh ukur. Okay, sebab apa? Bulir ni dia mempunyai CA dan C10. Plus, saya beritahu siap-siap siapa yang membeli bulir macam Amar kan. Aduh, pening lah. Tak tahu nak buat apa dah ni kan. Thyroid apa semua dah tak tahu nak buat apa ni. Okey Amar, saya beritahu Awak beli bulir, awak akan dapat bimbingan tau. Okey? Awak beli bulir, mana-mana set yang ada bulir kan. Awak beli bulir, awak akan dapat bimbingan. Awak dapat modul pemakanan. Yang awak boleh akses mana-mana dan bila masa saja awak berada. Okey? Siapa lagi nak buat payment? Laju-laju korang. Okay, siapa yang nak buat payment lagi, boleh laju-laju buat payment tuan-tuan dan perempuan. Biar nak buat payment, laju-laju buat payment korang. Alright. Okay. So, jadi bila anda buat macam ni, nasi kebal basmati, awak buat macam ni, insyaAllah. Kan, lepas ni sebenarnya tak semestinya awak kena makan makanan yang bersantan juga. Yang penting dia real food. Faham tak? Yang penting dia real food. Bila awak makan makanan yang real food, dia boleh generate satu proses yang memang untuk awak punya energy kan. So, jadi awak boleh laju-laju tengok kat beg kuning. Okay, boleh? Alright, so jadi untuk siapa-siapa lagi nak buat payment, tuan-tuan dan perempuan boleh laju-laju buat payment. Kenapa? Oh, macam ada apa-apa. Okay, boleh. Live saya dah tak lama tuan-tuan dan perempuan. Live kita dah tak lama. So, jadi untuk siapa yang nak buat payment, boleh buat payment. Okay. So, lepas ni contohlah Cik Bakir, saya makan, apa yang kata? Contohlah awak nak makan soto. Cik Bakir, saya nak makan soto lah Cik Bakir. Boleh ke? Boleh. Boleh. Soto tu cumalah direbus kan. So, ada rempah itu je. Cuma yang jadi masalah je bila awak guna berbola. Better awak buat soto ayam ke? Buat soto daging ke? Kenapa nak kena mesti guna berbola? Berbola tu. Kenapa mesti nak kena guna yang tu? Kan betul tak? So, jadi awak kena gunakan kita pun. Awak boleh makan soto. Tapi soto yang mana? Soto tu adalah soto yang sotongah. Salah. Soto tu adalah daripada dalam ingredient tu adalah ayam, daging ke. Okay. Awak boleh cuba tengok dekat sini. Awak boleh pindah. Pergi ke titi. Okay. Awak boleh pergi ke titi awak. Siapa namanya? Dedek. Dedek boleh pergi tengok dekat titi. Cari Dr. Ju 2. Saya tengah live dekat Dr. Ju 2. Okay korang, saya ada lagi 20 minit. Siapa nak buat payment, boleh laju-laju buat payment. Jika anda ada apa-apa soalan, boleh saja tinggalkan soalan. Okay, kita kembali kepada soto. Awak boleh makan soto, tuan-tuan dan perempuan. Okay, awak boleh makan soto. Tapi dia punya main ingredient, ramai orang guna berbola daging, right? Kita gantilah dengan ayam. Kita buatlah soto daging ke, at least. And then dia punya nasi empit tu, kita boleh buat sendiri tau. Awak sebenarnya boleh buat nasi empit dengan nasi kebal. Okay, cara dia, waktu kita masak nasi, kita nak masak nasi tu, air tu kena lebih sikit tuan-tuan dan perempuan. Okay, air masa kita nak masak nasi tu kena lebih sikit. Okay, so jadi biar dia jadi macam lembek sikit sebab kita nak buat bentuk nasi kebal. Kita nak buat bentuk, bukan nasi kebal, nak buat nasi empit. Alright, kira macam kita buat nasi empit manual. Bukan daripada ketupat lah. Alright, so jadi nasi tu awak buat air, buat masak macam biasa. Cuma air tu lebih sikit.
kemudian lenyekkan. Bila dah siap masak tu kan. Alright, sorry. Waktu awak tengah suka air tu awak tambah ukur. Masak sekali nasi beras awak tu dengan ukur. Okey, air waktu masak tu, air tu kena lebihkan sikit. Okey, lepas tu dah siap masak nasi tu dia akan lembek. Lembek tu awak lenyek-lenyekkan dia. Waktu tengah nasi lembek tu awak lenyek. Bekukan. Bekukan selama 12 jam seperti yang saya dah share kat sini. Nanti lepas 12 jam awak nak makan awak panaskan balik awak. Ha. Dedek awak pergi pindah dekat ni, Titi. Kejap lah, kejap eh. Okey. Boleh? So, jadi siapa nak buat payment laju-laju korang. Okey. So, nasi limpit dah buat nasi limpit kebal. Makan awak nanti awak tambah je ukur. Tambah je bulat. Macam tu. So, jadi awak boleh laju-laju tengok dekat kita beg kuning awak. Okey, Amar nak buat payment, Amar boleh laju-laju buat payment Amar. Okey, siapa yang dah buat payment boleh komen dan payment. Alright? So, memang nasi kebal ni awak kena bekukan tau. Kenapa nasi kebal awak kena bekukan? Sebab dalam proses awak dah masak tadi guna ukur, dalam proses pembungkuan tu adalah untuk jadikan dia sebagai peraman. Okey? Untuk dijadikan sebagai peraman. Dan juga untuk menguraikan rantaian glycemic index. Ingat tak tadi awal-awal saya cakap? Nasi juga dalam kategori tinggi dengan glycemic index. So, glycemic index tu dia akan laju-laju convert kepada gula. So, benda tu sangat-sangatlah penting untuk awak tahu benda tu. So, bila awak buat nasi kebal yang memang awak letakkan sekali, masak sekali dengan ukur, benda tu akan buang sebanyak 60% glycemic index. Ukur daripada kita punya pembekuan dan juga kita guna ukur ni, dia akan buang sebanyak 60% glycemic index. Yang mana 60 sudu gula akan dibuang. So, kalau untuk orang yang ada masalah sensitiviti terhadap gula tu, awak tambah ukur, buat nasi kebal lagi bagus. And plus dia lagi bagus adalah awak tambah bulat tu sendiri. Bila awak tambah bulat, dia akan generate satu proses ketosis tu tadi. So, jadi awak boleh laju-laju tengok dekat kita punya beg kuning. Beg nombor 1. Dedek dah berjaya ke Dedek? Ni. Boleh? Siapa nak buat payment sekarang tengah ada flash sale tau. Siapa beli bulat, okay, hari ni special untuk anda yang membeli bulat. Kita bagi awak bulat sekali pemakanan, modul pemakanan. Kita bagi awak bimbingan dan juga resepi bulletproof. So, lepas ni kalau awak salah silap sikit, salah. Contohlah, macam awak nak ada rujukan ke depan ni lagi senang. Kan? Boleh ke saya buat macam ni? Boleh ke buat macam ni? Sebab awak dah ada bimbingan, dah senang dah. So, jadi awak boleh laju-laju tengok dekat kita punya beg kuning. Siapa nak buat payment, laju-laju tengok dekat beg kuning kita, beg nombor 1. Awak boleh dapatkan set combo ukur dengan bulat juga. Okay? Yang ni kalau ada saudara nak tanya, boleh tanya. Okay? Siapa ada nak tanya, boleh tanya. Itu adalah daripada kategori kita punya makanan lah. Sebab tu bulat ni dalam kategori real food. So, jadi kalau macam anda selalunya macam confused kan. Anda selalunya ada masalah dengan tak tahu nak buat apa. Okay, awak boleh laju-laju lah tengok dekat beg kuning tu. Dapatkan kita punya bulat. InsyaAllah lepas ni awak akan lagi senang nak tahu step cara yang betul. Ramai orang tak berjaya sebab salah step. Ramai orang tak berjaya sebab silap buat langkah. Ada pula anda boleh guna bulat ni dekat makanan segera. Okay. Yes, memang saya cakap bulat ni kena tambah dekat dalam makanan ataupun minuman. Apa-apa pula. Tapi bukanlah dekat dalam makanan yang memang proses. Awak sendiri dah tahu makanan tu proses. Awak sendiri dah tahu makanan tu makanan segera. Awak dah tahu apa hasil dan kesan dia bila awak konsisten makan benda-benda tu lagi. Kan? Awak umpama, elok lepas tu rosakkan balik. Elok lepas tu rosakkan balik. Elok lepas tu rosakkan balik. Memanglah awak takkan dapat hasil. Susah nak dapatkan result. Kan? Mungkin dapat result lepas tu sehari dua je. Kan? Sekarang ni kita nak konsisten untuk anda punya energi. Sebab anda pakai bulat ni, jampas pula dengan makanan yang real food ni tadi, kan? Otak awak akan jadi sangat-sangat bijak. Otak awak akan jadi sangat-sangat cergas. Okay? Awak kurang brain food. Okay? Yang paling penting, awak punya energi. Kita ni, makin lama kita makin berusia.
kita ni makin lama makin akan letih, lembek juga tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya amazed dengan pasien-pasien yang ada dekat Kadi Juvenis ni, yang mana yang mereka konsisten pakai bulat ni daripada umur dia dah sampai 70 tahun dia konsisten pakai bulat ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dia boleh aktif macam umur 40. Aktif macam umur 30. Kadang segan orang yang 30, 40 ni kan, muda-muda ni. Awak kena segan tau. Sebab ada je patient kita yang umur 70-an. Dia sangat aktif. Sebab apa? Sebab dia dah ubah dia punya makanan betul-betul. Sebelum ni dia confused. Sebelum ni dia tak tahu nak mula daripada mana. Sebelum ni dia tak tahu makanan yang real food. Dia tak faham berkenaan dengan real food and fast food. Tahu makan saja. Kan? Tapi bila kita buat, kita belajar, dia apply. Bila contoh anda dah ni, hari ni dah belajar, anda kalau dengar je tak jadi apalah. Sama je. Ilmu yang anda ada bukan untuk disimpan tapi untuk diamal dan dikongsi. Okay? So, jadi untuk anda yang masuk dekat dalam live, mana yang nak buat payment, laju-laju tuan-tuan dan perempuan buat payment. Okay? Tuan-tuan dan perempuan yang baru masuk dalam live, mana yang nak buat payment, laju-laju buat payment korang. Sementara live kita masih lagi available. Untuk anda yang nak check out, boleh laju-laju check out. Okay? Raj Hayati, thank you. So, jadi untuk siapa yang masuk dalam live, jika anda ada apa-apa soalan, okay, boleh laju-laju tinggalkan soalan anda di ruangan komen. Cuba korang, kita ada 14 minit saja lagi. Yang nak buat payment, laju-laju buat payment. Sekejap ya. Okay, Cik Nurul, thank you. Siapa yang baru masuk dalam live, boleh komen-komen lagi tau. Ada soalan tak, tuan-tuan dan perempuan hari ni? Okay, tadi tu dah habis lah. Yang baru, soalan baru ada lagi ke soalan baru? Pisang, pisang. Pisang. Lagi apa? Sekarang ramai juga yang tanya pasal durian ya. Okay, durian ni memang good fat tuan-tuan dan perempuan. Tapi, dia fructose. Contoh, durian is fat. Dia bukan good fat. Durian is fat, very high in fat. Tapi dia bukan good fat. Tapi dia bukan good fat. Dia tak bagus untuk kita makan hari-hari. Macam sekarang ni durian, every day ada durian. Sepatutnya buah-buahan pun awak kena ambil. Yes, buah-buahan is real food. Tapi buah-buahan ni bukan kena ambil hari-hari. Buah-buahan ni kena ambil seasonal. Sebab tu kalau kita tengok dekat Malaysia, kan sepatutnya dekat Malaysia ni buah-buahan ni dia bermusim. Musim manggis, musim rambutan, musim durian. Kan? Dia sebenarnya kena ambil bermusim. Dia bukanlah kena ambil hari-hari. Kan? Dia bukan kena ambil hari-hari. Sebab apa? Sebab dalam buah-buahan ni ada fructose. Ada sucralose. Fructose tu dia akan pergi dekat liver awak. Dia boleh dapatkan. Kalau dia terlalu kumpul banyak, dia boleh menyebabkan masalah fatty liver. So, jadi kalau macam awak ada masalah tersebut. Okay, awak boleh, macam tu awak kena analyse. Kenapa setiap masalah tu berlaku tau. Kena kaji, kena selidik. Apa yang menyebabkan anda dapat masalah fatty liver? Dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Kan? Semuanya berlaku beransur-ansur. Tak semestinya hari ni awak makan manis, esok gula awak tu tinggi. Tidak. Tidak begitu semua orang. Faham tak? So, jadi benda tu awak kena faham lah. Kena fahami, kena implement. Okay? So, sekarang awak dah tahu macam mana nak tukar. Contoh macam burger tadi saya bagi contoh. Tukarkan tepung kepada tepung apa? Tepung awak tukarkan kepada tepung gandum, tukar kepada tepung almond. Ataupun tepung kelapa. Okay? Kalau awak nak guna pemekat, jangan guna tepung jagung. Guna zentenggam. Guna zentenggam. Lepas tu, apa lagi? Minyak masak. Okay, minyak masak tukarkan kepada minyak ukur. Jangan guna minyak yang berulang-ulang. Kalau 2 kali tu mungkin boleh diterima lah. Ini sampai dah legam pun awak masih simpan. Dah legam pun masih lagi awak pakai minyak tu. Itu problem lah. Saya tak? Okay, boleh. Okay, so jadi kat sini siapa yang masuk dalam live, mana nak buat payment, boleh laju-laju buat payment lagi korang. Okay. Ada soalan tak? Siapa yang ada soalan boleh tinggalkan soalan awak.
Yang nak buat payment laju-laju, kita dah nak habis live ni. Sekarang tengah ada flash sale. Siapa beli bulat untuk dapatkan energi, untuk kurangkan brain fog, untuk lebih aktif, lebih mudah untuk beribadah, tak mudah lengur dan letih, tak cepat lapar ataupun craving, untuk atasi masalah leptin resistant yang ada masalah dengan gula tak cantik, selalu ni meloket. Okey, awak boleh cuba dapatkan kita punya bulat plus. Hari ni mana-mana pembelian bulat kita, awak nak beli combo bulat dengan ukur ke, awak nak beli botol bulat 2 ke, awak nak bulat 500 ml ke, awak nak bulat 150 ml ke, mana-mana pembelian bulat, awak akan dapat bulat 150, awak akan dapat percuma modul pemakanan. Okey, awak akan dapat percuma modul pemakanan, awak dapat percuma bimbingan, awak dapat percuma tekan dan menang juga. Okey, yang awak boleh tekan dekat dalam parcel tu nanti. Sekalikan guna bulat ni dekat dalam makanan-makanan awak yang real food. Makanan sebenar. Kurang-kurangkanlah makan makanan yang real, yang fast food. Mungkin anda dah perasan, okey, saya dah lama tak makan fast food, Cik Bakis. Alright, bagus. Tapi apa lagi punca yang awak rasa confused? Contoh macam berbola, daging tu kan, berbola daging, berbola ikan. Awak makan karipak frozen contohnya. So benda tu pun dikirakan sebagai makanan segera sebab dia ada tahan lama. Melainkan kalau yang buat homemade lah. Okay, siapa nak buat payment laju-laju, kita ada 9 minit lagi. Kita ada 9 minit lagi korang. Siapa nak buat payment laju-laju sikit korang buat payment. Yang ada soalan laju-laju tanya soalan dulu. Alright. Jagung kalau anda makan jagung, ada satu benda yang pernah dikaji berkenaan dengan jagung ni tau. Jagung ni kan nampak macam tak manis sangat kan, tapi jagung manis. Jagung ni dia sama je. Dia buah juga. Bila orang makan berlebihan, sebab tu boleh wujudnya corn syrup. Manis. Kan? Pekat. Okay? So, jadi benda tu pun boleh efek kepada awak punya fatty liver juga. Sebab dia buah-buahan ni dia ada dua. Dia ada fructose, dia ada dia ada sucrose, dia ada fructose. Sucrose tu dia akan pergi gula turun dekat darah. Tapi fructose dia akan pergi kat liver. So, bila kita makan banyak, sekarang ni ramai orang, bila pantang, dia banyak makan buah je. Pantang dia makan apa? Makan buah. Hari-hari makan buah. Itu menyebabkan boleh dapat masalah fatty liver. Bukan saja daripada minum alkohol, tapi daripada makan buah berlebihan juga boleh menyebabkan anda dapat masalah tersebut. Okay. Jadi siapa nak buat payment, tuan-tuan dan perempuan, laju-laju buat payment ukur bulat dekat beg kuning, beg nombor 1, beg nombor 2. Okay, yang baru masuk dalam live, ada apa-apa soalan ke? Laju-laju sikit. Jika anda ada apa-apa soalan, boleh laju-laju tinggalkan soalan. Saya bagi lagi 3 minit je, lepas 3 minit kita akan end. Boleh? 3 minit saja lagi korang. Tuan-tuan dan perempuan. 3 minit saja lagi tuan-tuan dan perempuan. Okay, yang mana dah grab placer tu, terima kasih banyak-banyak. Okay, so jom. Alright, so ni awak boleh screenshot tau. Yang ini tuan-tuan dan perempuan boleh cuba screenshot and boleh terus buat payment. Okay, Cik Zulkafli, thank you join live kita. Okay, memang kita punya produk memang natural. Memang natural semula jadi. That's why kita ada sertifikat daripada USDA. Okay, that's why kita punya minyak ni ada sertifikat. Okay, daripada minyak, daripada USDA, pihak USDA. So, jadi kalau macam tuan-tuan dan perempuan ada apa-apa nak tanya, laju-lajulah ya. Encik KS, laju-laju Cik KS. Boleh? So, saya harap anda boleh implementkan lah. Lepas ni awak nak makan Malaysia boleh. Nak makan tom yum boleh, nak makan yang masak lemak pun boleh. Bila anda faham makanan-makanan yang awak makan tu, daripada masakan yang awak makan tu adalah masakan yang menggunakan bahan-bahan natural ataupun bahan-bahan semula jadi. Okay? InsyaAllah dia akan jadi sangat-sangat mudah. Alright. So, tak apa insyaAllah. Kita punyalah sampai di sini saja. Ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi.
Jika ada nak tanya lagi, kita akan jumpa di sesi akan datang lah. Itu saja. Assalamualaikum.